Jangan skip. Betul ke orang Mesir Purba sudah bertatu? Bukan trend moden, tapi ribuan tahun lalu. Di Mesir Purba, beberapa mumia ditemui dengan tatu yang masih jelas. Lebih mengejutkan, corak ini bukan sekadar hiasan. Ia mempunyai makna tertentu. Ada yang berkaitan perlindungan, ada juga berkaitan kesuburan dan kepercayaan spiritual. Dan yang paling pelik, kebanyakan tatu ditemui pada tubuh wanita, terutamanya di bahagian perut dan paha. Dipercayai berkait dengan kehamilan, seolah-olah sebagai simbol perlindungan ibu dan bayi. Pada zaman itu, tatu bukan sekadar seni, tetapi sebahagian daripada identiti dan kepercayaan. Dan yang lebih mengejutkan, ada tatu berbentuk simbol dewa, menunjukkan hubungan langsung dengan dunia spiritual. Ini menunjukkan satu perkara, seni badan sudah wujud sejak dahulu, dengan makna yang jauh lebih mendalam. Soalan mudah, pada bahagian tubuh manakah tatu sering ditemui? Komen jawapan anda. Subscribe untuk fakta menarik setiap hari. Jangan skip. Berapa panjang kain untuk balut satu mumia? Bukan sedikit, tapi boleh jadi sangat panjang. Di Mesir Purba, proses membalut mumia sangat teliti. Lebih mengejutkan, jumlah kain boleh mencecah ratusan meter panjang. Digunakan lapisan demi lapisan untuk melindungi seluruh tubuh. Ini bukan sekadar balut biasa. Setiap lapisan ada tujuan. Ada yang disapu resin, ada yang disertakan azimat. Dan yang paling pelik, proses ini boleh mengambil masa berminggu hanya untuk memastikan balutan sempurna. Pada zaman itu, balutan dianggap perlindungan fizikal dan spiritual, melindungi tubuh dari kerosakan dan roh dari gangguan. Lebih banyak lapisan, lebih tinggi status si mati. Ini menunjukkan satu perkara. Kematian bagi mereka adalah persediaan besar, bukan sesuatu yang dilakukan secara ringkas. Soalan mudah. Balutan mumia boleh mencapai panjang berapa? Komen jawapan anda. Subscribe untuk fakta menarik setiap hari. Jangan skip. Kenapa satu mumia ambil masa begitu lama? Bukan sehari, bukan seminggu, tapi sekitar 70 hari. Di Mesir Purba, proses mumifikasi dilakukan secara berperingkat. Lebih mengejutkan, sebahagian besar masa digunakan untuk mengeringkan badan. Menggunakan garam khas dipanggil natron. Ini bukan sekedar kering biasa. Ia menarik keluar semua kelembapan dari tubuh untuk mengelakkan pereputan. Proses ini sahaja boleh ambil kira-kira 40 hari. Selepas itu, badan dibersihkan, disapu minyak dan dibalut. Lapisan demi lapisan dengan penuh ritual. Dan yang paling pelik, tempoh 70 hari ini bukan rawak. Ia berkait dengan kepercayaan dan simbol tertentu, termasuk kitaran bintang dan keagamaan. Pada zaman itu, setiap langkah ada makna. Bukan sekadar teknik, tapi juga spiritual. Ini menunjukkan satu perkara, mereka sangat serius tentang kehidupan selepas mati, sehingga sanggup meluangkan masa yang panjang. Soalan mudah. Apakah bahan yang digunakan untuk mengeringkan badan? Komen jawapan anda. Subscribe untuk fakta menarik setiap hari. Jangan skip. Kenapa mumia boleh jadi barang jualan? Bunyi tak masuk akal. Tapi ini benar-benar berlaku. Di Mesir Purba, kubur sering menjadi sasaran pencuri. Lebih mengejutkan, bukan sekadar emas dan harta. Mumia itu sendiri turut dicuri dan dijual semula. Kadang-kadang kepada pengumpul. Kadang-kadang untuk tujuan pelik seperti ubat. Ini bukan kes terpencil. Ia berlaku secara meluas sehingga kerajaan terpaksa bertindak. Pada zaman itu, ada usaha memindahkan mumia ke lokasi rahsia untuk melindungi jasad Firaun dan bangsawan. Dan yang paling pelik, ada mumia yang ditemui semula dalam keadaan sudah berpindah beberapa kali, seolah-olah berpindah tangan. Ini menunjukkan satu perkara, nilai sesuatu boleh berubah mengikut masa. Dari simbol suci
menjadi barang dagangan. Walaupun berkaitan kematian, soalan mudah, selain harta, apakah yang turut dicuri dari kubur? Komen jawapan anda. Subscribe untuk fakta menarik setiap hari. Jangan skip. Kenapa satu mumia dimasukkan dalam banyak keranda? Bukan satu, tapi berlapis-lapis. Di Mesir Purba, mumia tidak diletakkan dalam satu keranda sahaja. Lebih mengejutkan, ada yang mempunyai 2, 3, malah lebih lapisan keranda. Seperti kotak dalam kotak. Ini bukan pembaziran, ada tujuan tertentu. Setiap lapisan memberi perlindungan tambahan dari kerosakan dan pencuri. Dan yang paling pelik, setiap keranda dihiasi dengan ukiran dan tulisan suci. Seolah-olah perisai spiritual. Semakin banyak lapisan, semakin tinggi status si mati. Pada zaman itu, keranda bukan sekadar bekas, tetapi sebahagian daripada perjalanan ke alam selepas mati. Ia juga mengandungi doa dan mantra untuk membantu roh si mati. Ini menunjukkan satu perkara. Kematian dianggap perjalanan kompleks yang memerlukan perlindungan berlapis, bukan sesuatu yang mudah. Soalan mudah, kenapa mumia diletakkan dalam beberapa lapisan keranda? Komen jawapan anda. Subscribe untuk fakta menarik setiap hari.